Ya, babi terkejut. Kau ambil betul-betul bodoh. Bibi. Baik. Ya. Mami. Azri setiap main aku warning. Bodoh. Gua ada kura-kura. Macam hai, saya ni si. Bapak besar babi. Aku nak buat apa dengan kura-kura ni? Sabar jap. Okay guys, so sebenarnya aku pinjam kura-kura ni. Kura-kura dekat bawah apartmen aku. Aku pinjam, okay? Bukan curi, nanti aku letakkan balik kat situ. Kenapa aku pinjam? Sebab aku nak lawan lumba lari kura-kura. Nak race. Kan Acap ada kura-kura. So kita nak cuba lumba lari kura-kura ni dengan kura-kura Acap. Kan? Melayu. Okay, kita tengok beli. Kita buat lumba lari kura-kura. So jom kita tengok macam mana kura-kura Acap dengan kura-kura ni. Kura-kura mana paling laju. Sebab aku nak beli kura-kura, aku malas nak jaga. So aku pinjamlah kura-kura dekat bawah rumah. Hello. Encik kura-kura, saya nak bagi nama ke awak apa lah? Rico. Rico. Okey sikit. Aku sebenarnya dah lama dah aim kura-kura ni. Dia antara yang paling kecil lah, yang ada dekat bawah apartmen dalam kolam tu. Dah lama dah aku aim untuk nak pinjam, colek dia. Tapi sebelum ni ada guard jaga kan. So tadi macam tak ada guard, aku macam aku terus ambil. Dengan cepat dah pantasnya aku ambil. Yo, what's up bro? Acap. Yo, babi terkejut. Kau ambil betul-betul bodoh. Kau ambil kat kedai tu. Ya. Kejut babi aku. Bibi. Baik. Ya. Mami. Pinjam. Apa dia? Sempat lah kau minta ke? Tak ada orang, aku ambil lah. Weh. Diam. Kanting angkat nanti. Kau ni bodoh. Hari tu aku saja macam balik. Dia ambil betul. What up geng? Gua ada kura-kura. Macam hai, saya ni si. Bapak besar babi. Gua ada kura-kura. Macam hai, saya ni. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Bapak besar babi. Lambat ni. Depan muka aku sial. Terotak kau bodoh. Depan muka aku bodoh leh. Kenapa je kau nak ni? Bapak besar sial. Bodoh depan muka aku. Kau dekat kau ambil kat ni? Kat ni, kat tempat kau. Hai awak. Bajunya. Oh, boleh menang lumba lari sekejap lagi ni. Azri setiap main aku warning. Bodoh. Kura-kura besar. Bodoh, kau tak boleh mati dia dah. Dia jangan suruh saya. Kura-kura tak boleh tempat serah. Dia gelap kan? Tak ada dalam air. Tak dalam perut. So yo guys, sekarang ni kita nak lumba kura-kura dengan kura-kura Acap, dengan kura-kura yang aku pinjam dekat bawah apartmen tadi. So kita nak ambil tu kura-kura aku. Nama kura-kura aku tu Rico guys. Kura-kura pinjam. Yo guys, this is Rico. Rico nak race dengan kura-kura Ashraf. Ya. Tu ambil lah. Kau letak sini. Mana soalan tu? Tak ada. Aku tahu kura aku yang menang. Kau tahu apa? Kura-kura kau yang menang? Asal kau cakap macam tu? Kau tahu kura kau malas. Hey! Okay, kita lihat kura-kura Acap. Takut kepala nak hilang dah. Dia makan bubur aku gentle leh. Kau ganti kau beli 10 tau. So kau rasa kura-kura ni makan tak kura-kura Acap? Rico, you jangan makan ini kura-kura Mesti lo takut tu. Tengok macam mana Jangan letak dekat sangat dia. Mana tahu ni bapak dia. ni anak lagi lah, kecil lagi. Ya. Ada lagi besar dalam. Asal tak besar? This is Rocky. Sebab aku punya spesies dengan kau lain ni. Lain spesies Katanya saja. Brazil. Kau punya apa tau? Ni Malaysia punya kura-kura. Malaysia Okay, kita nak tengok Rocky dengan Rico. Diorang bergaduh tak? Gau. Okay. Risau member dalam tu sak kau kepala hilang. Bunyi kau Sas. kau buat Bawa apa? bawa benda lain.
Cak, kura-kura kau macam mengantuk je, Cak. Apa dia dengan sini malam ni? Hai. Lebih kat muka kan. Hai. Dia cium macam. Tapi buruk kan buruk tu. Tak buruk tu. Tak, sebab dia memang spesies yang ni lah. Cekerang dia kena pandai jaga tu. Haa. Dia dah buruk. Rico Rocky. Cak, kura-kura kau jalan, Cak. Melayu tu. Oh, lajunya kura kau memang kalah lah kura aku. Aku menang. Aduh. Tu dah keluar. Kau punya dah keluar. Dia kejar dulu dik. Kejar dia, cepat. Ini bapak dia ni. Bukan, ni kecil lagi spesies. Dia orang bontot besar je. Okay, Cak. Kura-kura kau suka masuk bawah tu kan? Okay, kita akan lumba lari daripada situ. Daripada sini, guys. Sampai bawah sana. Siapa menang? Tapi aku risau dia tak bergerak. Aku dulu tak bergerak. Dua-dua ekor. Kita cuba. Cuba. Letak makanan lah. Dia tak makan dia tak bergerak aku ingat apa? Dia anjing. Saya punya. Awak masih menang tau. Awak jangan malukan saya Saya pinjam awak. Saya dah latih awak dah. Dia gemuk, so awak lagi ada advantage. Okay. Tapi dia kecil mah. Kecil laju. Garis ni. Okay, antara garisan ni. Okay. Bawah sana Siapa masuk bawah tu dulu, dia menang. Okay. 3, 2, 1 and go. Go. Bola Rocky. Hai. Rocky tak jalan. Apa nama dia, aku lupa pula nama. Rico tak jalan. Sana. Sekejap. Dia patah balik sekejap. Negatif sekejap. Okay, go. Sana. Bawah. Aku sebab lampu. Okay, cuba. Nak pada balik. Okay, kita cuba ubah ke depan sikit. Ubah ke depan sikit. Dia nak U-turn juga. Okay. Sana, tempat gelap sana. Kau penakut dulu ni. Kau bawa ulu tangan dia dah masuk balik. Bukan, dia sebab tak biasa kot. Selalu duduk dalam air. Gigit ekor. Kau dia berak kan. Baik. Atas kapet pula. Baik dia besar kan tak? Macam ni tak lari ni, Cak, sampai esok tak lari ni. Itu lah tu. Woi. Aku geram je tu kura kau, Cak. Macam nak gigit je. Weh, ya Allah. Go. Sebabnya kuku tak keluar langsung ke kaki tu. Dia risau ni. 3, 2, 1 and go. A few hours. Cuba letak kat lantai. Okay. Go. Dah bawa kepala tu. Cepat. A few hours later. Dia dah menang. Nampak dia patah balik. Patah balik. You turn. Dia menang. Sebab anak sombong. Sebab anak sama tidur. Yang ni tak nak gerak langsung. Malas kan? Okay. Apa keluar pada kotak ni dulu? Turun besar sikit lah. Petak ni. Petak ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go! Krik. Alah. Penat lah macam ni. Mana sih? Kita dah lupa je. Jalanlah. Cepatlah. Gerak. Few hours later. Tak keluar tu berpetak. Oh, dia ada girlfriend dia lah. Itu tu. Okay, cepat jap. Lily is coming. Macam jarang gerak. Ada betina juga. Go Lily, go. Kau pada dah adik. Tak ngapnya. Dia tak nak. Betul
Tolak dah. Tapi kepala dia macam kepala kau, Alip. Dia guna bunyi suara dia macam mana? Kepala lain lah. Yok, yok. Jangan tolak. Ya. Dia pergi kat bapak je. Bapak. Aduh, jangan patah balik. Dia tengok kau dia patah balik terus tak? Dia suka ribu. Aku rasa kau kena duduk lagi celah lagi kau. Kan? Sekali dia tengok aku. Segap je. Korang pernah tengok gasing tak? Ha? Gasing. Jangan. Jangan seksa binatang. Tu ambil ni. Aku tu. Makan je mati aku yang kena tanggung. Okay. Cak, sekarang ni kita akan main gasing siapa pusing paling lama. Kau try pusing ni jadi apa? Macam ni kan? Bodoh. Kita try pusing siapa paling lama. Seksa bodoh Ni ni. gurau. Sial. Aku takut dimonetize lah. Dia wanita tu. Lidahnya. Kau letak atas dia. Macam itu. Dia rompat sendiri. Okay. Okay, cantik okay. Yeah, wow. Ya, cantik. Wow. Cantik. Yes. Tahan. Cantik. Dah macam tengok kita kontrol dah kawan. Weh, dia bertahan tu, dia berbaut. Oh man. Yo, dia tolak member. Dah nombor tinggal. Yeay. Yeah, so selamat berkawan kura-kuraku. So guys, itu sahaja video kura-kura kita orang lumba lari dan kura-kura yang aku pinjam. Ni aku nak kena letak balik kat bawah tu. Korang tengok aja lagi. So itu sahaja video untuk kali ni. Korang suka tak kura-kura kan? Itu kura-kura acap, itu kura-kura yang saya pinjam. So itu sajalah video untuk kali ni Terpijak tu orang. Dia datang sini pula. So guys, don't forget to subscribe. Thank you for watching. Jumpa untuk video seterusnya. Bye bye. Okay guys, so sekarang ni aku dah on the way balik ke rumah. Dan aku nak lepaskan balik kura-kura ni yang aku pinjam ni.
So masalahnya sekarang ni, macam mana aku nak lepaskan balik kura-kura ni tanpa guard nampak aku? Macam mana? So ya, aku dah berjaya melepaskan guard yang pertama kat belakang tu. Sekarang ni kita nak lepaskan kura-kura ini. Teng tereng. Terima kasih ya kura-kura. Ya, tak ada guard. Lepaskan kura-kura ini. Bye. Thank you guys. Thank you kura-kura. Gantung mat dekat dengan tidur. So ya, aku dah berjaya pulangkan balik kura-kura tu yang aku pinjam. And tu sahaja video untuk kali ni guys. Thank you for watching. Bye bye. Mampus aku kalau gak tahu aku rembat kura-kura kat sini.